Sekarang ni kita berada di Bazar Ramadan Kampung Baru kan? Ya, identiti apa ni? Kau ni dah masuk dalam jom ke sini sikit lah. Dia sikit lagi. Kat. Sekarang ni kita berada di Bazar Ramadan Kampung Baru. Kita sekarang ni ada program My Neighborhood di mana program ni kita akan sama nak ajar macam mana nak tinggal kita makanan, nak ajar orang supaya taklah membazir makanan lah. Sebab biasa Bazar Ramadan mesti banyak makanan habis kan. So inilah kita akan ajar lah macam mana nak ambilkan makanan semua supaya taklah membazir makanan daripada apa ni orang boleh-beli apa semua tu kan. InsyaAllah kita masa berada bersama-sama terus sekarang ni. Tengok ramai guru kita, ada lawa-lawa, ada ancestor semua, tim brotherhood semua. Jom saksikan Kampung Baru. Baru nak jumpa orang lama. Ya Allah. Hebat. Pengerusi Gemuk Selangor. Bila nak habis? Tak tahu. Ya, lepas lah. So sekarang berada di Bazar Kampung Baru, tempat yang first day. Kita berada di Tapi hari ni agak special sikit sebab kita dirasmikan oleh Datuk Seri Zaliha. Yes. Dia Menteri Jabatan ni. Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Betul. Hari ni dia akan rasmikan program ni. So today is special day lah. Ya, betul. Program ni, so dia adalah tetamu jemputan kita yang akan ikut kita sekali daripada awal sampai habis. Itu yang menarik hari ni. Ya. So jom kita saksikan lah. Betul. Momen menarik selepas ini. Awak buat pula. Padahal suka lah. Masuk pula aku. Mana ada. Setiap lagu yang punya intro first mesti muka dia. Kau yang meletakkan aku dan Tak tahu. aku tak tahu. Peniaga anda perlu bagi tunjuk kerja dalam muka je. Apa benda betul dalam muka je. Kalau Acah je. tak payahlah kita boleh macam tunjuk je lah. Kita lah semua dekat sini. Sama juga dekat belah sana. Sini semua tempat pengumpulan makanan. Mula-mula makanan sampai lepas maghrib tu kita akan timbang makanan dekat belah sana, belah sini, dan bila dah timbang refleksi semua akan letak dekat sini. Faham ke? Ini adalah tugas tim A. Kat sini kita perlukan dalam 3 orang dan sini dalam 2 orang lah. Apa? Hari ni kita nak makan dekat Kampung Baru. Bukan Bukan. Salah. Salah. Pegang bagi dia. Kalau aku cubit putih geram. Sekarang kita dalam pasar untuk mengedarkan flyers atau envelope kepada peniaga-peniaga di Bazar Ramadan. So ini adalah untuk memberi kesedaran kepada peniaga bahawa kita tak naklah ada pembaziran atau makanan berlebihan. So mana-mana yang bersetuju kita boleh agihkan kepada para kru untuk kita agihkan kepada rumah-rumah ataupun gelandangan selepas ni. Okey, jom. Saksikan sesi consulting antara kita punya kru dengan peniaga-peniaga lah. So kita tengah bagi kesedaran kat kita punya kru. Baru lepas kan dah habis dah. Dah sampai hujung lah. Daripada hujung ke hujung bazar. Okay, sekarang kita pun macam dah sampai kat hujung tadi, hujung bazar. So aku rasa kita tengok ke hujung sana apa yang ada. Jom. Kita dah
sampai kita daripada start daripada hujung tau jadi. Kita dah start pada ujung lah. Perasan lah. Nak ujung mana lagi? Nak ujung sana kita tengok apa yang ada lah. Ujung sana dah pasar, ikan kering ada lah. Kalau macam tu dah ujung, maknanya kita nak kena berbuka ni. Betul, nak kena berbuka dah. Jom. Wow, membeli. Wow. Oh, ini dia. So, mission mencari sampingan seperti air ataupun dimsum. Air apa? Air kita cari mango float. Mango float. Bloody float boys. Kena lah beli. Kita takkan kau seorang je beli. Dia beli apa? Ayam pecik. Oh, uish, ayam pecik. Dah nasi ayam geprek. Kau beli ayam lagi? Wah, aku ayam pecik. Oh, nak ayam pecik. Kau punya kuah. Oi, mantap. Nak minta kuah segan lah, jadi kena beli lah. Oh, ya ke? Aduh, ya. Aku rasa aku nak pergi beli something, maybe spaghetti ke apa kat sini kan. Pisang goreng cheese lah. Kau tak habis-habis pisang goreng cheese daripada hari tu lagi. Sedap. Dalam makan tak habis. Allah, orang kaya kita hari ni. Mana ada gaya? Masya Allah. Ada gaya? Aduh. Hari ni dengan cerita dia nak belanja semua orang Mango Float. Masya Allah. Masya Allah. Tolong palsukan benda itu Tolong palsukan. Palsukan. Maknanya benda tu sebenarnya benar. Aduh, tapi dia Masya mohon Allah. Dipalsukan. Tolong tak berkat. Tak, dah udah belum? Dah udah alhamdulillah. 8 8. Kau pula pegang. Sabar, balance aku tak sampai. Kau pegang kialan lah. Order dulu. Kan apa? Boleh abang. Anjing abang kurang. Mango lychee yogurt tu? Tak kahwin dengan saya. Okey. Aku nak air je. Air mana air tu sikit air? Air. Ni airnya. Okey, nah. Juga. Air apa je nak beli? Mango lychee yogurt. Oi, mango yang lychee. Lychee ah. Lychee. Apa main tepuk-tepuk tu? Gigit pelik tau. Mr. Yogurt Yogurt. Mr. Yogurt. Tak kurus tak tahu cakap apa. Mencari juga ke? Kau dah tahu tak? Sebenarnya yogurt ni bukan untuk kuruskan badan pun. Tapi untuk elakkan bau mulut daripada berbau sebenarnya. Tapi sebenarnya satu lagi yogurt ni bagus untuk proses pencernaan dan perut. So kita mengharangkan kat situ lah. Main dia digest cepat sikit. Lepas makan buang. Betul. Kurang simpan. Sebenarnya yogurt ni kenapa banyak orang nak kurus tu dia minum yogurt sebab yogurt ni lebih kenyang. Oh patut dia tak payah nak gigit. Claim disclaimer patut gigit. Jangan macam tu. Sebab tu kebanyakan orang nak diet ni minum yogurt je. Tak payah ambil lagi nasi ataupun makanan-makanan yang berlebihan sebab benda ni pun dah kenyang. Sama faham. Tapi hari ni kita akan buktikan adakah itu mitos ataupun fakta. Betul. Lepas makan yogurt masih kau perlu ayam geprek ataupun dah cukup yogurt? Tapi aku rasa tak mencukupi apa-apa. Kan? So adakah itu mitos atau fakta? Is it fact or caps? Aku rasa fact. Facts. I'm voting for the caps. So sekarang persiapan untuk berbuka beramai-ramai. Kita dinner, kita dekat rehat. Orang selalu yang kau rekod adik. Kalau Apa? nak gambar meja. Oh, gambar meja. Mama. Nanti kena copyright. Okay, sekarang kita on the way ke PPR Seri Perlis sebab kita nak kejar YB tadi sebab kita dah mula nak collect nak hantar makanan tu. So sekarang ni aku dengan yang seorang ni gerak dulu sebab takut jalan jam. Sebab yang lain naik van di BKL. So nak elakkan daripada lambat, selalunya memang kan lambat. So kita orang datang dulu untuk set up apa yang patut dekat Seri Perlis. Raja Uda kat sini. Kan aku dah cakap ni Raja Uda. Macam jauh je kalau nak jalan ni. Tapi sini ke bazar Raja Uda tu? Depan lagi lah. Kau pergi tak? Aku ajar hari Khamis. Hari Jumaat tu aku demam. Sebab tak kira Raja Uda lah aku demam. Tu, so kau tak salahkan aku lah. Ya. Dia ikut try aku. Dia ikut style aku salahkan orang. Hebatlah dia ni. So kita sekarang tengah bergerak. Dahsyat juga Mina ni bawa kereta. Aku dah rasa macam kat Sepang lah ni. Laju je bawa kan? Mana ada. Baru masuk simpang kita laju dah.
ni? Oh, Masya Allah, dalam 100 kilo lah air. Sebab memang banyak air. Ada kebiasaan kita yang seminggu, ini yang paling banyak. Dan kali ni kutipan paling banyak sebab ada makanan dan yang lain-lain juga. So hari ni kita buat kutipan pada semua peniaga. Ya betul. Alhamdulillah hari ni dapat Selalunya memang kurang makanan. Tapi hari ni Alhamdulillah, sebab saya mungkin rasa kita dah akhir Ramadan, banyak yang dah balik kampung. Jadi mungkin inilah hasilnya. Alhamdulillah. So strong.